Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni Dapur Ibunda akan kongsikan resepi kuih permata zamrud. Mula-mula kita masak air gula merah dulu. Masukkan setengah cawan air dalam periuk. Dan masukkan 4 sudu besar gula merah. Gula merah ni kita akan masak hingga gula larut. Bila gula dah larut, bolehlah kita tapis air gula ni. Tujuannya untuk mengelakkan benda asing masuk ke dalam air gula ni nanti. Air gula ni kita akan masukkan semula ke dalam periuk dan masukkan juga setengah cawan gula Melaka yang telah diketuk. Kemudian masukkan gula, garam dan juga daun pandan. Air gula ni kita akan masak sehingga gula Melaka ni masukkan tadi larut. Bila dah larut seperti ni, bolehlah masukkan kelapa parut. Bila inti kelapa dah agak kering seperti ni, bolehlah kita tutup api dan salinkan ke dalam bekas. Inti kelapa yang dah sejuk ni, bolehlah kita bulat-bulatkan seperti ni supaya mudah kita gunakan nanti. Sekarang, bolehlah kita sediakan bahan-bahan kuih pula. Masukkan 1 cawan tepung pulut ke dalam bekas. Masukkan sedikit pewarna hijau ke dalam air pandan. Air pandan ni saya telah kisar terlebih dahulu. Tuang air pandan ni sedikit demi sedikit supaya mudah kita kacau ke dalam tepung. Adunan tepung ni saya akan ulim menggunakan tangan supaya mudah sebati. Adunan tepung ni saya akan tambahkan dengan sedikit air supaya adunan ni lembut dan mudah dibentuk. Air ni boleh agak-agak ya, jangan tambah terlalu banyak. Adunan hijau yang diuli tadi ni dah lembut. Bolehlah kita bulat-bulatkan supaya mudah kita masukkan inti nanti. Besar saiznya boleh agak-agak ya. Kemudian bolehlah kita sediakan acuan lompang. Acuan lompang ni kena sapukan dengan sedikit minyak supaya kuih yang dah masak nanti tak melekat dan mudah dikeluarkan. Sekarang bolehlah kita masukkan inti ke dalam dough. Hampir satu dough, tekan-tekan di bahagian tepi seperti ini dan letakkan inti di bahagian tengah. Tutup dough ni hingga rapat supaya inti yang dimasukkan tadi tak terkeluar bila masak nanti. Kemudian bolehlah kita bulat-bulatkan dough ni dan letakkan dough ni ke dalam acuan lompang. Buatlah seperti tadi sehingga habis. Bila semua dough dah siap dibulatkan seperti ni, bolehlah kita mula siapkan adunan putih pula. Untuk adunan putih ni, saya guna santan pekat. Masukkan 4 sudu besar tepung beras. Dan masukkan tepung gandum. Masukkan garam. Dan masukkan juga tepung jagung. Semua bahan ni bolehlah dikacau hingga sebati. Tapis adunan putih ni supaya adunan putih ni lebih halus dan licin nanti. Saya masukkan adunan putih ke dalam bekas seperti ni supaya mudah saya tuangkan ke dalam acuan nanti. Bolehlah tuang adunan putih ke dalam acuan. Adunan putih ni jangan tuang terlalu penuh ya, kita tak nak adunan hijau tak nampak bila masak nanti. Semua adunan dah siap dituang ke dalam acuan, bolehlah kita kukus adunan ni. Adunan ni bolehlah kukus selama 10 hingga 12 minit.
Pastikan air kukusan telah mendidih. Selepas 12 minit, kuih dah masak. Bolehlah kita biarkan kuih ni sejuk dahulu sebelum kita keluarkan dari acuan. Kuih yang dah sejuk ni bolehlah dikeluarkan dari acuan. Dan saya lapikkan kuih ni dengan daun pisang supaya mudah dipegang nanti. Kepada anda di rumah, bolehlah cuba. Resepi ni sangat mudah disediakan dan sangat sesuai dijadikan hidangan minum petang bersama keluarga. Okey, untuk perkongsian saya kali ni. Jumpa lagi di video akan datang. Okey, bye.